Ada satu malam tu, budak lelaki ni telefon mak ayah dia. Dia cakap dia sesat sebab kereta dia terbabas dekat jalan kampung. Waktu tengah bercakap dalam call ni, dia nampak cahaya lampu. Dia kata nak jalan ke arah situ. Tapi masa tengah call tu, hai guys, King kembali lagi dengan satu lagi cerita misteri orang hilang. Kali ni cerita pasal Brandon Swanson, budak muda yang hilang masa tengah bercakap dengan mak ayah dia sendiri. Tak ada saksi, tak ada CCTV, tak ada bukti yang boleh tunjuk apa sebenarnya jadi. Yang tinggal cuma satu panggilan terakhir, lepas tu dia lenyap macam tu je. Pada malam 13 Mei 2008, Brandon Swanson masa tu baru umur 19 tahun. Waktu ni dia tengah drive balik rumah lepas sambut habis semester college dengan kawan-kawan dia. Dia belajar dekat Minnesota West Community and Technical College. Malam tu semua tengah happy sebab baru habis kelas kan, rasa macam bebas kejap lah. Lepas berpisah dengan kawan-kawan, Brandon terus drive seorang diri. Jalan yang dilalu tu jalan kampung, gelap, kiri kanan ladang je. Tapi masa tengah malam tu, entah macam mana kereta dia terbabas masuk dalam parit kecil. Brandon okey je, dia tak cedera apa-apa, cuma kereta dia memang tersangkut dan tak boleh bergerak langsung lah. Jadi Brandon pun terus telefon mak ayah dia minta tolong datang ambil. Dia bagi tahu dia rasa dia ada dekat antara dua pekan kecil iaitu Lynn dengan Marsha. Masa tu Brandon yakin sangat dia tahu kat mana dia berada. Jadi bila dah tahu tu, mak dengan ayah dia pun terus keluar cari dia lah. Diorang fikir ini cuma hal kecil je. Jumpa Brandon, lepas tu bawa balik ke rumah. And then semuanya selesai. Tapi diorang tak tahu malam tu sebenarnya jadi permulaan kepada sesuatu yang lebih pelik daripada apa yang diorang pernah bayangkan. Masa mak dengan ayah dia dah sampai dekat kawasan yang dia bagi tahu, diorang pusing beberapa kali tapi tak nampak langsung kelibat dia. Brandon masa tu masih bercakap dengan ayah dia melalui telefon. Suara dia tenang, macam tak ada apa-apa yang pelik. Dia kata mungkin dia tersalah lokasi sikit. Mungkin dia sebenarnya bukan dekat tempat yang dia sangka kan. Jadi masa dalam call tu, dia kata dia nampak lampu macam cahaya rumah dekat satu kawasan. Jadi dia ambil keputusan nak jalan kaki ikut jalan gravel menuju ke arah lampu tu. Sambil berjalan, Brandon terus berbual dengan ayah dia. Dia bagi panduan sikit-sikit. Lepas tu dia bagilah tahu apa yang dia nampak dekat kiri kanan jalan tu. Jadi dalam call tu, kadang-kadang telefon tu senyap sekejap lah. Kadang-kadang cuma kedengaran bunyi tapak kaki dia melangkah dekat atas tanah. Perbualan tu berjalan lama, hampir 47 minit. Brandon berborak sambil cuba cari jalan. Mak dan ayah dia pun ikut arahan dia, drive perlahan, pusing cari sambil berharap akan terserempak dengan dia. Tapi masa call tu dah nak masuk hujung, tiba-tiba sesuatu yang pelik berlaku. Dalam keadaan tenang tu, Brandon tiba-tiba bersuara kuat seolah-olah terkejut dengan sesuatu. Dia sempat cakap kuat, jelas, penuh rasa cemas. Lepas ayat tu keluar, talian terus senyap. Tak ada bunyi, tak ada suara, call terputus macam tu je. Mak dengan ayah dia call berkali-kali tapi setiap kali call masuk yang keluar cuma suara voicemail. Tak ada jawapan, tak ada balasan. Jadi pada malam tu Brandon hilang tanpa jejak, bukan dalam hutan tebal, bukan dalam bandar besar, tapi dekat kawasan kampung terbuka, dekat jalan kecil yang kosong. Dan sampai sekarang satu soalan masih berlegar dalam fikiran semua orang. Apa sebenarnya yang berlaku dalam beberapa saat terakhir tu? Mak dan ayah Brandon terus jadi cemas. Diorang pusing kawasan sekeliling, hon kereta berkali-kali, jerit nama dia kuat-kuat dengan harapan dia dengar dan balaslah. Tapi suasana malam tu tetap sunyi, tak ada siapa jawab, tak ada satu bayang pun kelihatan. Diorang teruskan cari sampai ke subuh tapi tetap tak jumpa apa-apa. Pukul 6 pagi barulah diorang buat laporan rasmi dekat polis. Tapi mula-mula polis macam ambil mudah. Diorang anggap Brandon mungkin lari sebab bergaduh atau mabuk, biasalah remaja. Tapi bila mak dan ayah Brandon cerita semua detail, tekan betul-betul yang ada sesuatu pelik berlaku, barulah polis mula ambil serius. Pasukan penyelamat pun dihantar ke lokasi. Tak lama lepas tu diorang jumpa kereta Brandon betul-betul tersangkut dalam parit kecil tepi jalan kampung. Kereta tu masih elok, tak ada kesan pecah, tak ada kesan pergelutan. Dalam kereta pun tak ada barang hilang, semuanya macam biasa. Pasukan SAR pun gunakan anjing pengesan untuk kesan bau Brandon. Anjing-anjing tu dapat tangkap jejak bau, memang ikut laluan gravel kecil macam laluan yang Brandon sebut masa call tadi. Jadi jejak tu bawa pasukan ke kawasan ladang terbuka. Bau tu ikut sepanjang parit kecil, lintas tanah lapang, tapi bila sampai dekat satu kawasan semak, jejak tu terus berhenti. Macam tiba-tiba hilang dekat situ. Tak ada sambungan, tak ada baju tercicir, tak ada mayat, tak ada satu pun clue baru. Macam Brandon betul-betul hilang dari dunia dekat situ. Sampai sekarang, macam-macam teori keluar pasal apa yang mungkin jadi pada malam tu lah. Ada yang percaya Brandon mungkin jatuh ke dalam parit besar atau sungai kecil masa dia tengah jalan malam-malam tu. Mungkin sebab dia tergelincir tanpa sempat minta tolong, tapi masalahnya
sebenarnya pasukan penyelamat dah banyak kali sisir kawasan tu. Dorang guna anjing pengesan, hantar drone, hantar penyelam, setiap inci kawasan diperiksa tapi tak ada jumpa mayat, tak ada kesan baju, tak ada bukti langsung yang boleh sahkan teori tu. Ada pula yang fikir Brandon mungkin jadi mangsa jenayah. Mungkin ada orang tak dikenali terserempak dengan dia malam tu, tapi peliknya dalam call dengan ayah dia, suasana tenang je. Tak ada bunyi orang lain, tak ada bunyi kecoh, tak ada tanda macam dia kena kejar atau bergelut. Ada juga yang percaya mungkin dia kena serang dengan binatang liar. Tapi kalau itu yang jadi, biasanya mesti ada kesan. Mesti ada cebisan pakaian, mesti ada kesan darah. Ini tidak, langsung kosong. Ada satu lagi kemungkinan, Brandon mungkin jadi mangsa langgar lari masa dia tengah jalan kaki. Tapi teori tu pun banyak lubang sebab kalau kena langgar, sekurang-kurangnya mesti ada barang tertinggal kan. Tapi dekat kawasan tu memang tak ada apa-apa langsung yang boleh jejak dekat mana Brandon berada. Dah lebih 15 tahun berlalu, tapi Brandon Swanson tetap tak pernah dijumpai. Tak ada bukti baru, tak ada petunjuk kukuh, tak ada apa-apa jawapan. Family dia sampai sekarang masih buat upacara kecil setiap tahun sebagai tanda yang diorang belum pernah putus harapan. Dalam hati diorang tetap percaya satu hari nanti akan ada jawapan walaupun lambat. Kes ni kekal jadi salah satu kes kehilangan paling pelik. Bukan hilang dalam bandar besar, bukan dalam hutan tebal, tapi dekat jalan kampung, tempat terbuka, tempat yang orang sangka mustahil nak hilang macam tu je. Kadang-kadang dalam dunia ni bukan semua misteri boleh dapat jawapan. Ada cerita yang berhenti macam tu je. Macam Brandon Swanson hilangkan diri dia dan tinggalkan satu tanda tanya besar yang sampai hari ni belum terjawab. Okey lagi, kita pun dah sampai ke hujung video. Kalau korang suka cerita misteri kehilangan, pembunuhan macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe channel Kim. Kita jumpa lagi dalam story misteri seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.